Ramadan dah lama tiba, tapi baru kini Ramanan yang tiba. Naib Presiden PKR, Art Ramanan, baru-baru ini buat beberapa kenyataan berkenaan siasatan SPRM. Kononnya saya terlibat dalam skandal penyelewengan bernilai 1.1 bilion ringgit dengan sebuah syarikat bernama AM. Ini tuduhan yang telah dibuat oleh Ramanan. Yang dikatakan kontrak itu diberikan kepada orang kenalannya. Jawab itu. Jawab kenyataan itu. Tuduhan itu telah dilaporkan juga oleh media dan ini salah satu contohnya. Ini tahap menteri dan naib presiden yang PKR ada sekarang. Dengan penuh confident, dia buat kenyataan yang saya bagi kontrak 1.1 bilion kepada kenalan saya. Dia ingat AM ni syarikat modal berbayar RM2 kot yang jual sata ikan dari Kemaman milik anak beranak saya. Macam ada seorang netizen ni yang kongsikan. AM ialah syarikat monopoli reka cipta chip dunia. Semua chip yang digunakan syarikat ternama dari Nvidia, Apple, Samsung dan lain-lain semua menggunakan reka bentuk chip AM. Maksudnya, syarikat-syarikat ini bayar royalty untuk menggunakan reka bentuk AM itu dan bila telah dijual, mereka kena bayar lagi sebahagian hasil kepada AM. Kenapa syarikat-syarikat terbesar dunia pun gunakan reka bentuk chip AM? Sebab lebih 95% chip dalam peranti di dunia ini menggunakan teknologi AM. Jadi bila Ramanan buat tuduhan saya bagi kontrak 1.1 bilion kepada kenalan saya, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia ingat AM itu adalah singkatan kepada Anak Ramli dan Menantu Enterprise, sebuah syarikat bermodal RM2 dari Kemaman yang dimiliki oleh anak beranak saya. Jadi, bila perjanjian dengan AM berjumlah 1.1 bilion dimeterai, maksudnya saya telah bagi kontrak 1.1 bilion kepada Anak Ramli dan Menantu ataupun AM. Yang ini yang Ramanan kena jawab. Kena jawab ini, kata Ramanan. Kemungkinan kedua, dia memang kurang cerdik. Dia tak faham pun pasal industri chip dunia. Dia tak pernah tahu kewujudan AM. Dia tidak faham bahawa dasar visi semikonduktor negara memerlukan kita membeli harta intelek dalam bentuk reka bentuk chip supaya syarikat-syarikat Malaysia boleh mula memasuki industri front-end reka bentuk chip. Saya rasalah mengenali Ramanan yang hebat dan telah berjaya memaut hati Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sampai PMX ni macam terpukau dengan Ramanan. Kedua-dua kemungkinan itu boleh berlaku serentak. Memang dia tak cerdik dan tak tahu pasal industri chip dan semikonduktor dan juga memang dia ingat AM itu adalah Anak Ramli and Menantu Enterprise dari Kemaman. Saya dituduh memberdaya kerajaan sehingga kerajaan tergesa-gesa menandatangani perjanjian 1.1 bilion yang kononnya merugikan negara. Jenayahnya ialah kononnya telah memperdaya. Ramanan sepatutnya, dalam ramai-ramai orang, dia sepatutnya tidak buka mulut mengenai isu AM yang kononnya saya dituduh memperdaya kerajaan. Sebab dia ada rekod mahkamah atas tuduhan memperdaya orang ataupun scamming orang. Ini adalah laporan mengenai kes Mahkamah Ramanan sebelum ini. Pada tahun 2014, Ramanan telah diarahkan Mahkamah Tinggi supaya memulangkan 5.5 juta ringgit kepada Doktor Sakit Jiwa Tan Sri Dr. M. Mahadevan. Memetik laporan The Sun Daily, Ramanan didakwa telah menyebabkan Mahadevan percaya bahawa beliau boleh membantu mendapatkan bayaran tertunggak berjumlah 26.5 juta ringgit daripada Kementerian Pertahanan. Menurut portal itu lagi, Mahadevan mendakwa Ramanan telah memperdayanya supaya membayar sejumlah 5.5 juta bagi tujuan itu. Selepas keputusan Mahkamah Tinggi itu, mendiang kapal Singh telah mendesak
supaya Ramanan yang pada ketika itu baru dilantik sebagai bendahari MIC didakwa atas tuduhan jenayah kerana telah menipu. Selepas kes mahkamah tahun 2014 itu, MIC pun tidak lagi mahukan Ramanan dan dia keluar MIC. Sebab itu dengan rekod yang beliau ada di luar PKR dan amalan politik beliau bila masuk ke dalam PKR, saya berkali-kali berselisih faham dengan Datuk Seri Anwar mengenai Ramanan. Saya tidak bersetuju PKR mengutip seorang yang telah terpalit dengan tuduhan yang telah diputuskan di mahkamah kerana telah menipu orang. Saya juga tidak bersetuju dengan layanan istimewa yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Ramanan dari diberikan kerusi selamat Sungai Buloh, kemudian dilantik sebagai timbalan menteri dan dalam tempoh yang singkat terus jadi menteri penuh. Yang ada rekod mahkamah atas kesalahan memperdaya, menipu atau scamming orang ini melibatkan sejumlah wang itu adalah Ramanan, bukannya saya. Jadi sepatutnya Ramanan yang perlu beri penjelasan, bukannya saya. Dan sepatutnya Ramanan tumpu saja kepada kemahirannya mengampu PMX. Jangan campur perkara-perkara seperti semikonduktor yang dia sendiri tidak faham.